Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Furqan Pekanbaru, begitu juga yang saya hormati tuan imam kita, tuan muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan seterusnya yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini sentiasa mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke rumahnya melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Menunggu datangnya Isyak, kita luangkan masa kita duduk dalam majlis ilmu membincangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Kenapa dimudahkan jalannya menuju syurga? Kerana apabila seseorang hadir di majlis ilmu, maka dia akan tahu apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan dia juga akan tahu apa sahaja yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kerana manhaj salaf bukan hanya sekedar ganti topeng. Tahu ganti topeng? Ganti casing. Hanya sekedar pakai janggut, hanya pakai jubah, tapi tak pernah hadir di majlis ilmu. Kalau hanya berjanggut, berjubah, walid pun macam tu juga. Berjubah, berjanggut. Tapi kenapa manhaj salaf luangkan masa duduk dalam majlis ilmu? Maka dia akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, duduk majlis ilmu ni perkara yang nampaknya ringan tapi sebenarnya berat. Berapa ramai orang yang boleh solat berjemaah di masjid, tapi ketika datang majlis ilmu dia tak boleh luangkan masanya duduk di masjid untuk dengar majlis ilmu. Padahal di luar sana dia boleh berbincang, boleh berborak, bercakap-cakap atau main handphone sampai ke Isyak. Itu ada masa. Tapi duduk di majlis ilmu sangat sukar. Oleh sebab itu, kerana masalah ini masalah yang berat, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang besar. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu, dia mudahkan jalannya menuju majlis ilmu, dia bersungguh-sungguh hadir majlis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan hujan yang turun membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, saya nak tanya kepada jemaah, di belakang tu ada skrin? Ada skrin, ada macam tu TV? Tak ada, belum ada atau memang tak nak diadakan? Supaya akhwat di belakang dia boleh fokus. Kita ni kalau hanya sekedar dengar suara, dia tak fokus. Oleh sebab itu kadang-kadang borak bercakap dengan kawan. Kawan cakap je.
Ustaz bercakap di depan, dia bercakap di belakang. Akhwat yang salah, bukan akhwat salah, lelaki salah kerana tak belikan skrin. Cuba belikan skrin, dia akan fokus dengar juga kajian. Masya Allah, lebat hujan. Jemaah dengar tak cakap saya? Dengar? Dekat lagi? Dengar cakap saya? Yang di sosmed dengar tak cakap saya? Jelas? Dengar? Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kajian kita dalam Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yang ini berkaitan dengan bab akidah, keyakinan. Alhamdulillah, di antara nikmat yang paling besar Allah kenalkan kita dengan Islam. Di antara nikmat yang besar Allah kenalkan kita dengan Islam. Kalau kita tak dikenalkan dengan Islam, mungkin hari ini kita menyembah berhala. Mungkin hari ini kita menyembah patung, pokok-pokok kayu, hantu-hantu sawit, hantu-hantu sungai. Tapi alhamdulillah, disebabkan kita dapat nikmat Islam, hari ini kita kenal dengan zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dahulu orang-orang Quraisy dan begitu juga kaum Ansar daripada suku Khazraj dan Aus, mereka ni asyik berperang je. Mereka ni suka berperang. Masalah kecil perang, masalah kecil perang. Bunuh-membunuh tu hal biasa. Yang hampir ketika itu mereka berada di tepi-tepi jurang neraka. Asbab mereka kenal dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bersaudara dan mereka saling mencintai kerana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha." Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Nikmat apa ni? Nikmat Islam. Idh kuntum a'da'a, yang kalian dahulu saling bergaduh, berperang, bermusuhan. Maka selepas kenal Islam, mereka menjadi bersaudara, menjadi rapat. Padahal dahulu wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, yang dahulunya kalian berada di tepi-tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian, Allah bebaskan kalian daripada perkara-perkara yang tercela. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, nikmat Islam adalah nikmat yang besar, yang wajib disyukuri. Tetapi perlu kita faham bahawa nikmat Islam tak ada jaminan dari Allah kalau kita akan mendapat nikmat tersebut kekal sampai mati. Tak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasul kita yang sebagai orang Islam akan tetap Islam sampai mati. Tak ada jaminan. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan, badiru bil a'mal, bersegera kalian untuk beramal. Apa amalannya? Amalan-amalan yang boleh menjaga kalian, menjaga keislaman kalian. Kena jaga nikmat iman, nikmat Islam ni. Kerana sebelum datangnya fitnah di mana di pagi hari orang beriman, petang kufur, atau sebaliknya. Ada seseorang yang buat amalan-amalan dan ternyata amalan tersebut atau keyakinan-keyakinan, yang keyakinan atau amalan tersebut menyebabkan ia tergelincir keluar daripada Islam, sedar maupun tak. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam jaga nikmat Islam ni dengan belajar apa sahaja amalan-amalan yang boleh menggelincirkan orang kepada kekufuran dan bahkan ia boleh jatuh kepada keluar dari
Islam. Kalau tak duduk di majlis ilmu, kita tak tahu. Kalau tak duduk di majlis ilmu, kita tak tahu. Dengan duduk di majlis ilmu, kita akan tahu amalan-amalan apa sahaja yang menyebabkan batalnya keislaman. Oleh sebab itu, pada malam ini kajian kita dalam kitab Nawaqidul Islam, maka kita akan beri tajuk. Tajuk dia apa? Tidak perlu mengikutmu. Apa dia? Tidak perlu mengikutmu. Jadi kalau tak perlu mengikut, maknanya boleh ditinggalkan. Tidak perlu mengikutmu. Dari mana tajuk ni? Tajuk ni sebenarnya adalah perbincangan kita dalam kitab Nawaqidul Islam yang kita dah masuk yang An-Naqidul Tasya', iaitu pembatal yang ke-9. Sebab di dalam kitab ini hanya ada 10 saja. Dalam kitab ni berapa? 10. Kita dah masuk yang ke-9. Kajian kita sebulan sekali. Maknanya ini dah bulan ke-9. Kajian kita sebulan sekali, maknanya ini pertemuan kali ke-9. Kita dah sampai yang ke-9. Okey, kita akan bincangkan. Tidak perlu mengikutmu. Apa maksud daripada tajuk ini? Kita akan membacakan yang ke-9. Di antara yang menyebabkan pembatal keislaman adalah mani'taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyebabkan batalnya atau gugurnya keislaman, iaitu seseorang yang mengiktikadkan, yang meyakini. Apa yang dia yakini? Bahawa sebahagian manusia, bukan semua manusia, sebahagian manusia ada yang tak perlu mengikut Nabi, tak wajib mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yas'uhul khuruju an syari'atih. Boleh keluar daripada syariat Nabi. Maknanya apa yang dibuat oleh Nabi tak perlu diikut. Nabi buatlah cara Nabi, aku cara aku. Nabi cara Nabi, aku cara aku. Suka-suka akulah. Aku nak buat apa? Tak boleh ikut campur Nabi SAW. Tak boleh syariat Nabi kacau aku. Kemudian, kama wasi'al khadiral khuruju an syari'ati Musa. Seperti mana keluarnya Nabi Khidir daripada syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu je. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, man i'taqada, siapa yang meyakini. Meyakini apa? Sebahagian manusia tak wajib mengikut Nabi. Kalau tak mengikut Nabi, mengikut siapa? Kalau tak ikut Nabi, ikut siapa lagi? Jemaah, kita tak nafikan Nabi adalah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala yang berbangsa Arab. Betul tak? Beliau berbangsa Arab. Tetapi Nabi SAW bukan hanya untuk orang Arab. Nabi SAW memang bangsanya Arab, tapi bukan untuk orang Arab only. Tapi Nabi SAW untuk siapa? Untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kafah, untuk seluruh. Untuk seluruh siapa? Seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Jemaah, sekarang saya nak tahu, nak tanya kepada jemaah. Nabi kan orang Arab, kemudian dia untuk seluruh bangsa, seluruh umat, betul tak? Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad untuk siapa?
untuk kaumnya saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hanya untuk kaumnya sahaja. Oleh sebab itu, ada yang dalam satu masa berbeza kaum tapi berbeza nabinya. Apa contoh? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya lain, di masa yang lain ada juga di kawasan Syam satu kumpulan kaum yang mana ketika itu ada kaum yang derhaka kepada Allah dan juga ada nabi. Siapa dia? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman, satu masa. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu masa. Nabi Musa dengan Nabi Harun satu masa tak? Satu masa. Dan juga satu masa dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Zaman dahulu seperti itu. Satu Nabi hanya diperintahkan untuk membetulkan, menasihati, mengajak berdakwah kepada kaumnya sahaja. Dan tak wajib kaum lain mengikuti Nabi tersebut. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Walaupun ia dilahirkan dalam berbangsa Arab. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah. Kenapa Nabi dilahirkan di Mekah? Kenapa tak dilahirkan di Pekanbaru ke? Di KL, di Jakarta ke? Yang negeri subur macam tu, yang hijau. Di Mekah apa yang ada? Di Mekah apa yang ada? Negeri batu je. Batu-batu kan? Bukit-bukit batu, gunung-gunung batu. Dan Mekah tu pun di bawah lembah. Masjid Nabawi, Masjidil Haram tu di dalam lembah. Ini semuanya batu, gunung-gunung batu je. Kenapa hidup macam tu? Bukankah Nabi SAW adalah Habibullah, kekasih Allah? Patutnya bagilah tempat-tempat yang best gitulah. Yang hijau-hijau macam tempat kita. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah. Kenapa Nabi Muhammad terlahir daripada bangsa Arab dan lahirnya di Mekah? Kenapa tak lahir di tempat lain? Halo, kenapa senyap ni? Kita muzakarah lah ni. Apa agaknya? Oh, kejahilan lebih teruk di sana. Okey, satu jawabannya. Yang lain? Kerana tanah haram. Dua. Yang lain? Jawablah. Senyap je. Takut salah ke? Biasa. Nabi-nabi lain tak pernah di sana. Okey, 3. Yang lain? Habis. Bas. Mafi ziyadah. Tak ada lagi? Okey. Kalau dikatakan, mungkin banyak jemaah biasa dengarkan. Kenapa Nabi SAW lahir di Mekah? Kerana ketika itu Mekah adalah kaum yang jahil, yang teruk. Dan Allah tak mengutus Nabi kecuali berada di kaum yang teruk. Macam tu kan? Bunyinya nampak betul. Tapi sebenarnya salah. Kenapa saya katakan salah? Kerana di zaman Nabi Muhammad SAW ramai lagi kaum yang lagi teruk daripada kaum jahiliah, dari kaum Quraisy. Bangsa Rom ada di zaman Nabi. Bangsa Persia ada di zaman Nabi. Teruk mereka. Teruk mereka. Kalau saya nak ceritakan teruknya bangsa Rom, tak cukup masa. Dan seketika saya baca sejarah tentang bangsa Rom, bangsa Persia, ternyata Masya Allah, kaum Quraisy tu kesalahannya sikit je macam ni. Kalau dikomparekan lah. Bukan dikomparekan dengan orang Riau, bukan. Bukan dengan orang Sumatera, bukan. Maksudnya dikomparekan dengan bangsa Rom ketika tu. Kalau memang bangsa yang paling teruk lalu Allah utus Rasul kepadanya, pasti Allah utus ke bangsa Rom lah. Kena tak perlu di Mekah. Okey.
Kemudian kalau seandainya tadi apa Pak? Kalau nabi-nabi lain belum pernah datang situ, Nabi Ismail di sana. Nabi Ismail di sana, Nabi Ibrahim di sana dah. Okey. Tahu tak jawabannya di mana? Jawabannya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pernah dengar ayatnya? Ni tengok juzuk 1 di hujung sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia meninggikan pondasi Kaabah. Jadi Kaabah tu yang ada dari zaman Nabi Ibrahim itu yang tapak dia, pondasi dia, foundation dia, itulah yang ada zaman Nabi Ibrahim. Yang atas tu tak. Jangan kita ingatkan, oh itu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tak, itu dah direnov. Itu dah banyak kena renov tu. Dan dahulu makam Ibrahim tu apa? Tempat pijak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Kaabah. Ya kan? Tempat pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun Kaabah. Jadi biasanya kan Kaabah tinggi. Jadi Nabi Ismail ambil batu, Nabi Ibrahim pijak batu tersebut, ambil letak di atas. Letak di atas. Jadi tempat pijakan itu disebut makam Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kerana ada pula orang salah. Di dalam hadis Nabi SAW katakan la tusallu ilal kubur, jangan solat di kuburan. Akhirnya katakan Allah Masjidil Haram ada makam Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim namanya makam ini daripada qama. Makam tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi yang ada sekarang Kaabah sekarang tu itu dah direnov. Makam Ibrahim dahulunya tahu tak di mana? Di Hijr Ismail. Di samping Hijr Ismail. Jemaah mungkin terfikir, kalau makam Ibrahim dengan Kaabah tu jauh jemaah. Dari tu contoh Kaabah. Ini di sini ya. Lebih kurang di sini lah jaraknya. Ni makam Ibrahim, itu Kaabah. Saya pernah berfikir dulu, macam mana pula orang Nabi Ibrahim, takkan Nabi Ibrahim berdiri di makam dia, lepas tu batu macam ni. Takkan Nabi Ibrahim macam ni letak batu? Ada tak orang bangun rumah macam tu? Berdiri di sini, batu letak di sana. Panjang. Makam Ibrahim itu dahulunya lekat dengan Kaabah. Boleh faham? Contoh ni Kaabah. Ini handphone, contoh ya. Ini Kaabah, contoh ya. Jangan katakan ustaz mengada-ngada, ini bukan Kaabah, ini handphone. Ni kan 4 sudut kan. Walaupun dia bukan panjang, tapi kan 4 sudut. Ni dia. Ni makam Ibrahim sekarang, ni dahulu. Lekat dengan Kaabah. Di sininya Hajar Aswad. Di sebelah kiri ni Hajar Aswad, di sini makam Ibrahim dekat sini. Di sini Hijr Ismail. Boleh faham? Semua dah pernah pergi umrah atau haji? Belum? Yang belum, saya doakan, harap Allah bagi kemudahan rezeki, insya-Allah boleh datang ke tanah suci insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulu ni lekat ni. Lalu kenapa pindah? Sebab dalam Al-Quran kan ada, dijadikanlah wattakhadha maqama Ibrahima musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat solat. Oleh sebab itu kalau jemaah yang biasa pergi umrah atau pergi haji, ketika tawaf maka ada solat sunat tawaf. Maka di mana? Buat di makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim, ya kan? Di makam Ibrahim belakang. Jadi dah cerita manasik umrah pula cerita. Tak apa kan? Boleh sikit kan cerita kan? Jadi jemaah, dahulunya makam Ibrahim ni lekat. Jadi orang solat di sini. Kalau orang solat di sini semua, jadi terganggulah orang tawaf. Di zaman Umar bin Khattab dipindahkan ke belakang, sehingga orang yang tawaf tak terganggu, orang yang solat tak terganggu.
Tengok makam Ibrahim pun dah berubah tempat dah. Boleh faham kan maksudnya? Kalau diletak sini, nanti orang solat sini, orang tawaf terganggu kan? Jadi kalau diletakkan di belakang, ni orang solat, ni orang tawaf. Solat terus, tawaf terus. Hajar Aswad dahulunya tak lekat, hanya berada di sebelah. Tapi sekarang lekat dengan Kaabah. Jadi sebenarnya Kaabah tu yang asalnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang di bawah tu. Pondasi dia. Yang di atas tak. Kemudian ketika, ini disebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim membangun Kaabah, lepas tu dia kata apa? Minta diterima amalannya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, wab'ath fihim rasulam minhum. Utuslah seorang rasul daripada golongan mereka, yaitu golongan zuriat aku ni. Yaitu golongan yang akan tinggal di sini. Tolong utus rasul kepada mereka. Yatlu alaihim ayatik, supaya mereka rasul itu membaca ayat-ayatmu kepada mereka. Dan kemudian mensucikan mereka daripada dosa-dosa. Maknanya supaya mereka taubat kepada Allah, kembali ke pangkal jalan. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, dan Nabi terakhir di mana? Berada di Mekah. Jadi sebenarnya dah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Cuma kita je yang kadang-kadang malas nak baca. Jadi bukan kerana jahil. Kalau jahil, orang Rum lagi jahil, lagi teruk daripada orang Quraisy. Tapi asbab doa Nabi Ibrahim, doa atuk Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Ibrahim itu atuk daripada Nabi Muhammad. Atuk bukan atuk ni, maksud atuk tu jauh lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu dikira atuk. Jadi atuknya doa untuk cucu-cucunya. Sebenarnya sama juga. Kita ni kadang-kadang kejayaan yang kita perolehi sekarang jemaah, jangan kita sangkakan disebabkan hebatnya kita. Kadang-kadang asbab doa mak bapak atau atuk nenek kita dulu. Dulu mereka minta, ya Allah, murahkanlah rezeki aku ya Allah. Murahkanlah anak cucuku, rezeki mereka. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala tak kabulkan untuk mereka, dan mereka masih hidup dalam keadaan susah sampai mati. Lalu Allah kabulkan untuk anak cucu, sehingga anak cucu menjadi orang hebat, orang kaya, dan boleh pergi umrah. Padahal atuk nenek dulu nak pergi umrah tak boleh pergi umrah, nak pergi haji tak boleh pergi haji sebab miskin. Ini sebab siapa? Doa atuk nenek. Boleh jadi seperti itu. Yang kita tak tahu berapa generasi di atas kita yang pernah doa seperti itu. Allah kabulkan. Bukan Allah kabulkan semua. Allah kabulkan hanya orang-orang terpilih. Dan mungkin juga kita di antara orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jemaah dikasihi oleh Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad SAW, walaupun ia berbangsa Arab, tapi ia bukan hanya untuk orang Arab. Seperti mana keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi yang di Mekah daripada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dikatakan, ini Muhammad yang datang ke Madinah ni, masa Nabi SAW hijrah ke Madinah, ini Nabi untuk orang Arab saja. Kalian kan Arab kan, ini untuk korang. Tapi Nabi-Nabi yang kita tunggu bukan ini, ada nanti Nabi lain. Padahal disebutkan oleh Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang yang kami berikan mereka kitab, iaitu Yahudi itu, mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi segelintir daripada mereka menyembunyikan yang hak sementara mereka mengetahuinya. Jadi kalau ada orang meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang Arab, bermakna orang ini dah kena virus seperti mana virus daripada bangsa Yahudi. Yang mana mengatakan bahawa Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab only. Tak. Nabi Muhammad untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Dan juga bermula daripada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya.
Maka kata, itu demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Tidaklah umat ini, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar kerasulanku thumma yamut walam yu'min bima ursiltu bih, kemudian dia mati dan tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Yahudi ke, Nasrani ke, azan cepatnya, cepat je isyak ya. Kalau kita yang bercakap rasa cepat, tapi kalau yang mendengar rasa lama ya. Okey, bagi laluan azan dulu. Dah azan. Muslimin dan muslimat jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim tak dibenarkan ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin belum ragu, tapi cuba mempelajari kitab-kitab yang lain sementara dengan kitab Nabi, dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran, dia buat-buat tak tahu. Kerana ada segelintir kaum muslimin hari ini, dia beria-ia sangat mempelajari agama lain, namun ternyata dia jahil dalam agama Islam. Ada segelintir macam tu. Dan ini di kampus, di universiti, mahasiswa-mahasiswa tu ada yang kononnya nak menambah maklumat, kononnya lah menambah maklumat, akhirnya dia baca kitab-kitab orang-orang non-muslim. Kitab-kitab orang non-muslim. Tak salah, tapi kena juga belajar kitab dia, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini untuk belajar kitab Al-Quran dan hadis Nabi SAW,
Dia tak ada masa, tapi untuk mempelajari, memperdalam kitab-kitab orang non-Muslim, habis masanya. Ada ni jemaah. Kononnya supaya apa namanya? Supaya membuka minda, supaya punya banyak pengalaman, tapi ternyata jahil dalam agama sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika dia pernah membawa lembaran-lembaran yang berisikan Taurat. Nampak oleh Nabi. Lalu Nabi SAW kata apa? Afi syakin anta ibn Khattab. Adakah engkau ragu dengan Al-Quran, wahai Ibn Khattab? Ragu ke? Sampai-sampai engkau membawa lembaran-lembaran yang dalamnya Taurat. Alam ati biha bayda'u naqiyah. Engkau yakin ke apa yang ada dalam lembaran tersebut betul-betul wahyu Allah? Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa 100% bersih tanpa ada dikacau oleh manusia? Lau kana akhi Musa hayyan. Andaikan Nabi Musa alaihi salam dia hidup zamanku sekarang, pasti dia akan ittibai, iaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabi Musa hidup, dia mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalau hidup zaman sekarang, dia tak boleh buat syariat sendiri. Dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad adalah kafatan linnas. Bahkan Nabi Isa AS yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan di akhir zaman nanti. Walaupun ia Nabi, tapi ia turun membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat dulu yang pernah dia dakwahkan. Dan ini disebutkan dalam pelbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dibenarkan bagi seorang meyakini bahawa bolehnya seorang Muslim keluar daripada syariat Nabi. Kerana hari ini segelintir kaum muslimin yang digelincirkan oleh segelintir kaum muslimin, dah tak payah tengok situ, tengok depannya. Dia memang macam tu. So tak payah tengok sana, tengok depan. Saya datang sekali sebulannya. Kalau dia selalu datang. Kalau tak datang hari ni, nanti boleh tengok lagi. Kalau saya bulan depan tengok, kecuali selalu layan live streaming saya. Baru selalu tengok saya. Tapi bukan live. Hanya di sosmed. Yang ini live. Sebulan sekali. Jadi jangan habiskan tengok dia. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mana tadi? Cuba ingat. Siapa ingat? Bagus. Jadi masih ingatlah jemaah. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mana Umar bin Khattab dia bawa apa tadi? Lembaran Taurat. Apa yang dibawa oleh Nabi? Nabi diam? Tak, Nabi marah. Ragukah engkau dengan Al-Quran? Tak cukupkah dengan Al-Quran? Bahkan Nabi Musa kalau hidup dia ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa kalau hidup ikut juga Nabi Muhammad. Tak boleh. Kerana hari ini segelintir kaum muslimin mereka jadikan dalam Islam ini berkasta-kasta. Ada syariat, makrifat, hakikat yang ujung-ujungnya kalau dah sampai pada level tertinggi maka nanti jadi waliullah. Dan kalau dah jadi waliullah macam si Walid. Macam si Walid. Tahu Walid? Tak kenal? Kenalan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Menghalalkan apa yang diharamkan. Nanti kalau dah sampai tinggi-tinggi makamnya, nanti boleh sampai solat tu tak wajib lagi. Solat tak wajib lagi, puasa tak wajib lagi. Untuk yang lain tu wajib sebab dia masih syariat. Kalau dia dah level tertinggi, tak wajib lagi. Kalaupun solat Jumaat tak level di Masjid Al-Furqan, dia di Masjidil Haram. Jadi jemaahnya pun percaya, wow, tuan guru saya kalau solat dia tak level di masjid-masjid macam kita. Dia direct ke Masjidil Haram. Ternyata jemaahnya pun dahlah bodoh dibodoh-bodohi.
Tak pernah pergi Masjidil Haram, tak tahu berapa jarak. Kalau di sini, antara di sini dengan ni kita Indonesia dengan Mekah dengan Saudi, berapa jam jaraknya? 4 jam. Kalau Malaysia dengan Malaysia dengan Saudi dengan Mekah, maksudnya KL lah, Semenanjung, itu jaraknya 5 jam. Jaraknya 5 jam. Kalau di sini kita solat Jumaat jam 12, jam 12.30, maknanya di Mekah masih jam 8.30. Tak pernah dalam sejarah orang solat Jumaat 8.30 di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu solat duha. Lalu ditipu jemaahnya. Ternyata ustaznya tak, tuan gurunya tak solat Jumaat, cuma masuk bilik, keluar bilik. Tengok. Akhirnya minum khamar boleh, berzina boleh. Itu hanya ujian iman. Macam-macam dia akan buat. Bebas buat. Nabi cara Nabi, aku cara Nabi. Aku cara aku. Jemaah, Nabi SAW adalah manusia yang dari jamin masuk syurga. Ketika solat, kakinya pun sampai bengkak. Dan Nabi Aisyah yang sangat kasihan kepada suaminya, dah macam engkau dah diampunkan dosa engkau yang dahulu dan akan datang. Sampai macam ni sangat ke engkau solat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tak layak ke aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu Nabi. Ini bukan Nabi, tapi merasa lebih hebat daripada Nabi. Jemaahnya pun juga dibodoh-bodohi. Jemaah. Kemudian mungkin mereka merasa boleh je. Itu buktinya Nabi Khidir dia tak ikut ajaran Nabi Musa. Sampai-sampai dia buat something yang Nabi Musa pun tak tahu. Ya kan? Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu ada di juzuk ke-16. Juzuk 15 hujung sampai dengan juzuk 16 awal. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang mana Nabi Musa tak tahu apa maksud yang dibuat oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir buat something, Nabi Musa tak tahu. Sampai-sampai Nabi Musa pun kadang naik angin tengok apa yang dibuat oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau takkan sabar berjalan dengan aku. Akhirnya apa? Kalau seandainya aku tanya lagi, pisahlah kita lah ya. Akhirnya selepas tanya sekali lagi, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan. Aku akan saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan kabarkan kepada engkau. Aku akan bagi tahu engkau sesuatu yang kau tak mampu bersabar. Diceritakanlah. Tengok Nabi Khidir pun buat something yang Nabi Musa tak tahu. Boleh jadi Allah memberikan kepada wali-walinya sesuatu yang tak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu sebenarnya tu. Tengok jahatnya mulutnya, jahatnya minda dia, pemikiran dia yang merasa bahawa level dia jauh lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Bahawa Nabi Khidir walaupun hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir itu bukan orang Bani Israel. Sementara Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Sehingga kalau kita baca dalam tafsirnya, Nabi Musa ketika jumpa Nabi Khidir, Nabi Khidir tanya, engkau siapa? Aku Musa. Musa Bani Israel. Musa Bani Israel kata. Maksudnya engkau Musa dari Bani Israel lah. Bermakna Nabi Khidir bukan orang Bani Israel. Ni panjang kisahnya ni jemaah. Ni panjang kalau saya sebutkan cerita ni panjang ni. Yang jelas Nabi Khidir bukan Bani Israel. Sementara Nabi-Nabi terdahulu hanya diutus untuk kaum-kaum tertentu. Dan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk bani-bani yang lain. Bukan untuk kaum yang lain. Oleh sebab itu kaum lain bebas tak mengikuti Nabi Musa. Kerana mereka bukan Bani Israel. Namun Bani Israel wajib ikut Nabi Musa. Tapi Bani Israel, orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada seseorang yang meyakini bahawa dia boleh bebas daripada syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut dah digelincirkan oleh syaitan dan ia berpotensi hilangnya keislaman yang ada pada diri mereka. Allahu taala alam bissawab. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada keyakinan-keyakinan seperti ini. Ada soalan tak?
Jemaah tak ada soalan. Jemaah. Tak ada soalan? Okey. Saya jawablah soalan yang ada di MM channel dulu. Hayakallah Ustaz. Allah yuhayyik. Apa hukumnya menikahi sepupu isteri? Syukran. Boleh kalau dia nak dengan kau. Masalahnya kau nak dengan dia, dia tak nak dengan kau. Itu yang jadi masalah. Oh, kalau kita nak poligami, tapi poligami dengan sepupu dia. Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh itu adik-beradik kandung. Wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram seseorang menikahi kakaknya pada masa sama dia jatuh hati dengan adiknya. Nikah sekaligus tak boleh. Bolehnya bila kalau salah satu di antara mereka mungkin ada yang meninggal atau cerai. Cerai dengan kakaknya kemudian ganti tikar dengan, istilahnya ganti tikar di Malaysia. Sini tak tahu ganti rumah ke ganti karpet, saya tak faham. Jadi dia nikah dengan kakaknya meninggal atau dia bercerai dengan kakaknya, akhirnya nikah dengan adik. Boleh. Tetapi dan ini jadi tak boleh dalam semasa illa ma qad salaf, kecuali terdahulu. Zaman dahulu sebelum ayat ni turun boleh. Tetapi selepas ayat ni turun tak boleh lagi. Dan juga tak dibenarkan seseorang menikah dengan dia menikah dengan seorang perempuan kemudian menikah yang sama juga dengan makcik dia. Makcik dia ni attack dia. Bibik. Kalau bibik ni tahu tak? Di Malaysia bibik ni pembantu. Bibik ni pembantu. Jadi saya ni jemaah kita banyak orang Malaysia nanti tak bolehkan nikah dengan bibik dia, pembantu dia tak boleh. Dengan pembantu boleh. Maksudnya makcik dia, saudara emak dia, saudara emak atau saudara ayah dia tak boleh. Boleh faham tak? Faham? Jadi tante, apa je lah namanya. Nikah dengan seorang perempuan tapi perempuan itu mempunyai saudara emak, saudara ayah dia, maknanya makcik dia atau tante dia, itu boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tetapi kalau dengan sepupu dia boleh. Nikah dengan seorang perempuan, perempuan tu punya sepupu, maka kalau sepupu tu nak dengan dia dan isteri dia pun nak juga macam tu, tak ada masalah. Cuma masalah dia nak dengan sepupunya tapi sepupu tu tak nak dengan dia. Allah Ta'ala alam. Ada lagi soalan? Ini lagi ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh tanya Ustaz, Ustaz pernah bilang operasi plastik tidak dibolehkan. Tapi kalau mencerahkan kulit yang gelap apa boleh? Saya memang ada video saya cerita tentang operasi plastik. Operasi plastik tu ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Kalau seandainya dah sempurna, kemudian dioperate jadi macam-macam ni, dah macam ni, lepas tu nak dibagi mancung, lepas tu ini dicukur, itu yang tak boleh. Dah sempurna kemudian dioperate, itu yang tak boleh. Tapi kalau maaf, kalau sana sumbing kan tak sempurna tu, dioperate jadi sempurna normal macam yang lain, maka ini boleh dalam Islam. Sekarang ada pun tentang masalah kulit. Orang kalau kulit hitam tu sempurna ke tak sempurna? Sempurna. Sempurna. Udah kulit hitam, putih, itu sempurna. Menurut kita mungkin kita nak kulit yang putih. Tapi tahu orang barat yang putih-putih itu nak hitam tahu. Kadang-kadang berjemur dia. Kita dah hati-hati pakai sunblock. Dia tak sengaja tak pakai sunblock supaya menghitamkan kulit, kata dia. Dan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok pun fizikal engkau, Allah hanya tengok hati dan amalan. Namun jadi kalau dioperate sengaja, dikopek sini pakai itu tak boleh. Namun kalau seandainya kalau hanya sekedar buat secara alami, mungkin pakai bedak, pakai
krim-krim yang dari luar seperti ini, nanti dengan alaminya dia akan cerah sedikit, bukanlah putih, cerah sedikit. Ini insya-Allah tak ada mengapa. Tak ada jemaah kalau ada iklan-iklan, memang banyak iklan. Kalau iklan di sosmed tu, terus ini hitam malam, serat, terus putih, sini malam. Ada juga yang kadang-kadang muka putih, tangan gelap. Jadi bolehnya bagaimana kalau seandainya kalau hanya sekedar bagi krim, bagi ini supaya dia cerah kulit secara alami, maka ini tak ada masalah. Cuma yang sengaja dikopek sini, dikopek situ, dikopek sini, maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Allah Taala alam. Dah cukuplah ya. Itu sajalah. Itu saja boleh saya kongsikan. Tak ada soalan? Ada? Jemaah ni malu-malu sebenarnya. Dia ada soalan cuma malu. Masya Allah. Sekarang soalannya seseorang yang menafikan sunnah Nabi SAW. Itulah sebenarnya. Menafikan sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi tapi katakan itu bukan sunnah Nabi, itu tradisi Arab. Menafikan sunnah Nabi, kalau memang betul-betul menafikan sunnah Nabi, maka itu salah. Cuma kalau memang itu tradisi Arab, lalu orang tu katakan ini tradisi Arab, cuma dibuat oleh Nabi SAW, lalu dia tak ikut seperti itu, tak ada masalah juga. Kerana sunnah Nabi SAW itu bertingkat. Sunnah Nabi itu bertingkat. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang haram. Sunnah Nabi itu bertingkat. Contoh jemaah, Nabi SAW kalau dijemput, dia suka makan daging kambing. Dan kambing yang paling disukai itu apa? Bagian mana? Bagian paha. Kalau seandainya orang dia tak suka daging kambing, perengus atau perengus, bau dia kambing, adakah dikatakan dia benci dengan sunnah Nabi? Boleh faham tak maksudnya? Adakah dia dikatakan benci? Oh, kau menentang sunnah Nabi. Kenapa kau tak suka kambing? Nabi suka kambing. Tak macam tu cara dia. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW sebagai basyariah, sebagai manusia. Yang kalau kita ikut niat untuk ikut Nabi, maka kita dapat pahala. Andaikan kita tak ikut Nabi, kita bukan termasuk orang yang menentang sunnah Nabi SAW. Boleh faham tak? Cuma ada contoh ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Zikir-zikir dah diajarkan oleh Nabi. Selawat-selawat diajarkan oleh Nabi. Tapi dia tak berpuas hati dengan itu, dia buat selawat yang lain. Kerana selawat Nabi ni dah ketinggalan zaman. Ini baru masalah. Jadi ada yang boleh kita, ada perkara-perkara sunnah Nabi yang kita wajib ikut. Ada yang mustahab kita ikut. Ada yang mubah. Boleh faham tak? Allah Ta'ala alam bissawab. Dan ada juga sunnah Nabi SAW yang haram diikut. Kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut, kita berdosa. Apa contoh? Macam Mbah Walid. Nikah lebih daripada 4. Jemaah kalau nak ikut, kalau nak solat, nak kahwin. Kalau nak kahwin itu hanya mathna wa thulatha wa ruba', hanya sampai 4 limit dia. Lebih daripada 4 maka haram. Jadi limitnya hanya 4. Itu pun kalau berani. Bukan kalau mampu. Ramai juga yang mampu tapi berani ya tak? Itu ya. Okey. Okeylah. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini yang betul datang daripada Allah. Silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejalanan saya sendiri, kepada Allah saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.